So kemah-kemah ni It's okay. Assalamualaikum and welcome back guys. Okay, hari ni 31/1/2026. So kita orang plan sekarang ni on the way nak ke Bukit Layang-Layang, Pasir Gudang. Nak tengok apa ada kat sana. Sekarang ni aku tengah lalu jalan highway Pasir Gudang yang sangat off-road. Jalan dia amat berlubang-lubang. Teruk gila jalan lah, tak tahu bila nak okey. Dengan lorinya, excavatornya, JCB-nya. Bila lalu siapa lalu jalan ni memang tawakal gila lah. Mulut memang Terima kasih lah yang siapa dah tengok vlog aku yang sebelum ni baru vlog first tu. At least ada orang tengok tu kira okey lah. So macam mana harian korang? Okey, baik. bang. Aku sebenarnya tak tahu nak buat vlog, aku pantai ni, tak tahu nak cakap apa. Kita akan ke Bukit Layang-Layang. Sampai lah. Ya Allah. Mana depan nak? Dah lama tak pergi sini. Okay, masuk. Boleh masuk. Oh, dah sampai lah. Oh, apa tu? Apa tu? Oh, di van lah. Dah start lah. Dah start lagi. Apa isu? Yo, kena bayar ke? Sampai sana tu nampak. So memang function lah hari biasa tu. Alamak. Bila kau tengok. Meriah. Meriah. Mana parking? Nak parking. Wow. Cantiknya. Parking dulu. Anting ke? Baik. Sekarang ni nak pergi masuk. Tak boleh masuk ke? Tak boleh ya? Boleh? Tak boleh tak? Boleh. Sampai membawa tak sini kan? Saya nak pergi beriadah. Nak pergi Yusof tak? Nak pergi Yusof tak? Okay, inilah dia Taman ni. Hari Lesiat Negara. Dia lama punya. Mana lu? Sana. Ini dah pergi. Tapi lawa lah dia punya tempat. Boleh ke? Pergi lawa yang. Lama. Punya view dia apa? Cantik guys. It's okay. Dah lentok ni. Abah. Boleh. Mana? Oh lah. Kempingan ni tapi buat kereta pula. Kereta parking sini. Ni jadi tapak. Alah. Lama. Cantik gila. Oh, ada banyak scenery kat sini. Okay, aku dah sampai dah ni. Kat Bukit Layang-Layang. So ni lah Taman Pasir Gudang Cantik tempat dia. Tengok. So korang kalau nak beriadah boleh datang sini. Kan? Nice. Lapang. Macam ni Iso? Aman? Jalan kat bah. Jalan.
Kat sini pokok bambu. Elok je cantik naik. Elok je. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oh, sana pun boleh parking tak? Dekat belah tepi-tepi sana. Ha? Tak tahu? Dia sebab dia cantik je. Memang cantik lah sini. Kawasan sini memang cantik lah. Maksudnya ada event nanti ni. Tapi tak tahu bila. Oh, ada masjid. Cantiknya. Sekarang pengalaman. Saya tak tahu apa dia host. Kita kat belakang stage utama. Saya campur dia lah. So kemah-kemah ni untuk event next week Mel. Oh mengantuk dah Nik Bu sekarang ni. So let's go. Dah pukul 7 dah. Oh memang buat rekreasi family. So dah besar sikit kita main apa? Biar raya-raya. Kelak. Dah. Sudah boleh jalan sikit. Biar raya lah. Kita dah pukul 7 kan. Jadi kita balik lah. Not good for us. Untuk stay lama-lama kat sini. Maghrib-maghrib ni tak elok lah orang kata. So, jom. Ada museum layang-layang lah. Tapi dah tutup kot. Tak nampak eh. Museum layang-layang. So ni entrance exit lah. Tadi juga exit probably. Betul lah sana. Balik sini. Aku akan letak dekat chest. Saya tak tahu je ni jalan keluar sana. So nanti itulah aku nak try nanti bila dekat bawah tengok view macam ni okey tak. Cuba kita try tengok view dia macam mana. Kalau okey tak je selalu je. Contoh dekat tak padu kat batu pancung kat. Okey lah. Sebab ni apa? So bye bye. Bye bye. Apa menguap? Tak penting menguap eh. Bye-bye. Bye. So kita nak gerak ke kereta lah sekarang ni. Aku masih pakai lagi Mac Mini ni. Tengok macam mana status. Tambahan untuk apa tu? Bateri juga. Nak tahu juga macam mana bateri dia kan. Bazar ni. Bazar. Ni tak nampak kan? Bazar pasal malam. Bazar. Malam. Kereta yang sini. Anjay. My ayam. So this is Champe. My baby. Jom masuk. Ni tinggal. Aku cari ni tadi. Tertinggal bai. Aku tak tahu apa masalah dia sebenarnya. Aku just letak je nak tengok. Ada crack ke apa ke kan. At least kita dapat tahulah kat mana pun. Hello guys, kat tengah aku ni ada karpet dari Kamato. Khas untuk Volkswagen Jetta. So yang pertama, satu. Ini belakang. Depan. Sekarang aku pakai karpet yang lama. Jadi macam ni, keluar. Ni untuk bahagian depan lah. Bahagian pemandu. Oh, nice. Kurang
tebal. Hari ni aku nak pasal kereta.